Pernah tak terfikir, zaman dulu tak ada bank, tak ada kerajaan, tapi kenapa semua orang guna emas sebagai nilai? Dalam dunia zaman dulu, setiap tamadun berbeza, tapi semua hadapi soalan sama. Benda apa yang semua orang boleh percaya ada nilai? Makanan boleh rosak, besi boleh berkarat, cengkerang terlalu banyak, tapi ada satu benda yang tak rosak, tak hilang dan tak boleh ditiru. Sebab itu tamadun berbeza di tempat berbeza, akhirnya buat pilihan sama, emas. Bukan sebab cantik, tapi sebab paling boleh dipercayai. Pilihan ini diwarisi dari generasi ke generasi. Dari shilling emas ke simpanan negara sampai ke bank pusat. Mata wang bertukar, emas kekal. Hari ini, wang boleh dicetak tanpa had. Tapi emas masih terhad, sama seperti ribuan tahun dulu. Jadi, bukan emas makin mahal, tapi nilai wang makin nipis. Emas itu mahal bukan sebab sesiapa tetapkan harganya, tapi sebab sepanjang sejarah manusia emas tak pernah digantikan.